Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pengacara majlis kita pada petang ini. Yang saya hormati sahabat saya, saudara Datuk Saiful Hazizi bin Zainal Abidin, Ketua Penerangan UMNO Negeri Kedah Darul Aman, merangkap Ketua UMNO bahagian Merbuk. Yang saya hormati, yang berbahagia, Datuk Hasmuni Hassan, Naib Ketua UMNO bahagian merangkap Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia yang balik pada hari ini, Datuk Samsudin Haji Ahmad, Setiausaha UMNO bahagian Kubang Pasu, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Kubang Pasu, Saudara Safarul Wahid, Ketua Puteri UMNO bahagian Kubang Pasu, Saudari Nur Hafiza, Puan Nur Hafiza binti Ismail, Ketua Penerangan UMNO bahagian Kubang Pasu, orang yang menganjurkan majlis kita pada petang ini, Ustaz Fazli bin Abdul Halim, Barisan Jawatankuasa UMNO bahagian Kubang Pasu, Ketua UMNO Cawangan, Ketua-ketua wanita UMNO Cawangan, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya ingin merakamkan tahniah kepada urus dia, Ketua Penerangan dan Barisan Jawatankuasanya yang telah berjaya menganjurkan program kita pada petang ini, program tutor ini yang kedua di Kubang Pasu. Datuk pun kali yang kedua mai dalam program tutor kita di Kubang Pasu ini. Alhamdulillah, kita berjaya menganjurkan program kita, program politik kita khususnya. Nampak macam kecil program, tetapi impaknya besar. Kerana dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua pada petang ini, dapat sedikit sebanyak nanti akan dijelaskan oleh Datuk Ketua Penerangan UMNO Negeri Kedah berkenaan dengan isu-isu yang melanda kita. Isu-isu tentang parti kita. Isu tentang bagaimana UMNO pada hari ini mampu atau tidak mampu untuk bangkit balik. Isu tentang pelbagai perkara mungkin akan diulas oleh Datuk pun kepada kita sebentar nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, untuk mengambil sedikit masa ini, saya selaku Ketua UMNO bahagian Kubang Pasu, saya juga ingin melaporkan kepada Ketua Penerangan bahawa UMNO bahagian Kubang Pasu ni kita tak duduk diam. UMNO bahagian Kubang Pasu ini senantiasa bergerak. UMNO bahagian Kubang Pasu ini berada dalam satu solidariti yang begitu baik untuk memantapkan parti kita dan target kita. Seperti mana yang Ustaz sebut tadi bahawa target kita nak rampas kembali Parlimen Kubang Pasu dan 2 DUN di Kubang Pasu ini. Target kita. Target saja tak cukup kalau kita tak buat apa. Target saja tinggal angan-angan kalau kita tidak bergerak. Target saja tinggal target lah kalau kita di antara kita berkelahi di antara satu sama lain. Tetapi apa yang kita lihat di Kubang Pasu ini, setiap program yang kita buat, setiap gerak kerja yang kita lakukan, sama ada di peringkat kita UMNO bahagian maupun di peringkat cawangan-cawangan, nampaknya sambutan yang begitu baik sekali. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah kerja kita. Orang sebutlah hari ini UMNO kalah dah, UMNO kalah daripada 2018 dulu, kalah. Tetapi kalah pun kita tetap tidak patah semangat
Walaupun kalah, kita akan bangkit kembali untuk menebus kekalahan kita. Ini janji kita. Kepimpinan yang ada pada hari ini, sama ada di peringkat bahagian maupun di peringkat cawangan-cawangan. Tuan-tuan, isu ni dia main macam-macam. Tetapi apa yang kita boleh tawarkan kepada pengundi-pengundi kita, rakyat di dalam kawasan kita, apa yang kita lakukan walaupun kita kalah, walaupun kita berada bukan sebagai kerajaan yang mutlak, tetapi kita buat sehabis baik hari ini dengan agensi-agensi yang ada. Macam-macam kita lakukan. Semuanya ini kita tak putus semangat kerana kita yakin bahawa satu hari nanti UMNO akan bangkit kembali menawan di dalam Parlimen Kubang Pasu ini, insyaAllah. Terima kasih Cikgu Non mai di program kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isu ni macam-macam. Apatah lagi pada hari ini kalau kita tengok isu yang besar melanda kita, kedatangan Donald Trump. Kedatangan Donald Trump di Kuala Lumpur dalam Asian Summit yang baru ni. Perjanjian apa orang kata dalam parlimen, ada seorang ahli parlimen tu dia kata Malaysia telah mengadakan perjanjian syaitan. Betul ya? Orang dia nak kata macam-macam kan. Kadang-kadang benda-benda yang macam ni membuatkan kita pun rasa gusar ni. Kita pun rasa, negara kita ni nak kena jual ke? Dengan UMNO pun ada sikit-sikit sebagai kerajaan tu, nak jual ke? Betul tak? Kita sembang di kedai kopi, di tempat kita, dalam WhatsApp group kita pun, kita kadang-kadang tak terlawan dengan mereka. Dia masuk mai benda-benda yang kadang-kadang tak terfikir kita, tapi masuk mai juga. Macam-macam perkara. Cuma satu perkara lah yang betul-betul terlibat dengan kita. Saya bekas pekerja kilang. Bamat jadi manager kilang. Kan? Saya di Nichias Corporation, di Nichias FGS. Kita setiap tahun kita ekspor barang pergi Amerika. Kan? Setiap tahun berjuta-juta ringgit. Siapa yang kerja di Nichias tu? Anak-anak bangsa kita. Anak-anak kita yang boleh cari makan hasil daripada pelaburan yang mai melabur, buka kelang di situ, anak-anak kita boleh kerja. Betul? Kan? Kalaulah kita ni tak puas hati lah dengan Trump pun, kita tak puas hati dengan China pun, masa PMX pergi China, mereka kata nak gadai, nak jadi komunis dan sebagainya. Betul tak? Tak puas hati juga. Trump mai pun tak puas hati. Kan? Tak puas hati semua. Katakanlah kelang tu kelang Jepun. Jepun ni antara orang ataupun kepimpinan dia paling baik dengan Amerika Syarikat. Tak ada dunia dah, habis baik. Kalau kita baca sejarah-sejarah Perdana Menteri Jepun yang ada hari ini, Sane Takashi, perempuan yang baru jadi Perdana Menteri Jepun bulan 10 hari itu, 25 Oktober baru diangkat jadi Perdana Menteri yang baru. Perdana Menteri yang pertama daripada orang wanita yang menjadi Perdana Menteri Jepun. Dia ni dilatih oleh Shinzo Abe. Shinzo Abe ni bekas Perdana Menteri Jepun yang ditembak. Yang mati ditembak. Tapi saya nak abang, masa Trump jadi Presiden Amerika yang pertama, dulu kali pertama dia jadi Presiden, Shinzo Abe ni bagi hadiah yang paling baik sekali tak ada dah. Dia bagi ni, paruh dia pakai topi cap golf ni kan. Shinzo Abe dia bagi wood ni, bagi kayu ni, iron ni, dia bagi iron mask kepada Donald Trump pada ketika itu. Dan saya nak hebak bahawa, dan nak relate dengan apa yang saya cerita ni, bahawa Jepun ni anak mask kepada Amerika Syarikat. Kalau Amerika kata apa pun dia akan turut. Jepun ni main melabur di tempat kita, anak-anak kita boleh cari makan di kelang Jepun. Jadi kalaulah dengan pemikiran yang kita ada, kita tak mau dekat Donald Trump ni. Kan? Betul tak? Kita tak mau dia ni akan jajah balik negara dan sebagainya. Fikir kita lagu tu, kita berhenti kerja.
habaq dekat anak-anak kita berhenti kerja. Tak boleh kerja tu sebab sagi menyumbang kepada ekspor kita pergi di luar, pergi dekat Amerika, ada tarif di situ, ada kutip cukai di situ, dan kita menyumbang kepada apa yang kita duk sebut dalam website grup ni. Bagi ke Amerika, dia beli peluru, bagi peluru dekat Israel, tembak Gaza. Betul tak Muhammad? Boleh relate ikut tu lah. Nampak logik lah. Kita berhenti kerja. Betul tak? Syarikat Boeing mai buat di Bukit Kayu Hitam. Betul tak Muhammad? Lagi nampak anak-anak kita buat kerja di Bukit Kayu Hitam. Kita berhenti lah. Kita berhenti. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, soal ekonomi dunia. Kita motong getah, tu ada getah. Benang tak masuk lah. Sebab Amerika dia tak makan nasi. Kan? Banazet, betul tak? So kita motong getah. Berapa jumlah ekspor kita dalam bentuk getah pergi di Amerika? Tuan-tuan, search tengok dalam Google. 1.69 bilion USD setiap tahun. Kita motong getah ni, tapi kita tak sedap lah. Tapi hasil getah tu kita ekspor pergi Amerika. Ni siapa motong getah? Saya pernah motong getah. Orang susah. Ramai di kalangan kita. Jadi yang ni bentuk ekonomi perdagangan yang ada dalam dunia hari ini. Kita kalau kata kita sembang, setakat kita sembang di kedai kopi ni, mati kita. Kita tak boleh bangkit, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan yang berada selaku kepimpinan di peringkat cawangan-cawangan ni, seperti mana yang Ustaz sebut tadi, kita kena lawan balik. Kita lawan di kedai kopi, kita lawan di majlis kenduri, kita lawan dengan hikmah lah. Kita lawan dengan baik. Kita lawan dengan fakta-fakta yang ada untuk membolehkan kita bangkit balik. Kalau kita duduk sengap, tak payah. Ataupun kalau kita duduk sengap, tak payah lah. Di kalangan ketua-ketua UMNO bahagian yang ada, dalam Negeri Kedah ni ada 15 orang. Ya, tak banyak. Tapi Tok Pun ni kemas dia. Tok Pun kemas. Hari-hari dia balun. Hari-hari dia nyatakan penjelasan. Jadi kita nak buat ni kita tak pandai. Dia ni pandai. Kan? Jadi kita berterima kasih kepada Datuk Pun kerana berjaya memberi penjelasan-penjelasan walaupun dia kena katuk macam-macam. Kena katuk ni biar-biar biasalah dalam politik. Tapi penjelasan yang diberi untuk memahamkan masyarakat, bagi masyarakat faham tentang apa yang berlaku di tempat kita pada hari ini. Dalam konteks negeri Kedah, sembang boleh lah. Sembang macam-macam. Yang ni pelaburan masuk, yang ni macam-macam lah kalau kita dengar ni. Jual angan-angan kepada rakyat di negeri Kedah. Jual saja boleh, tak mampu untuk kita nak realisasikan. Betul ya tuan-tuan? Bukan sembang mohong. Kan? Kira UMNO buat lama saya sebut tadi, Kelang Liceh tahun 1990. Jepun main melabur di sini zaman siapa? Zaman Tan Sri Osman Aruf yang berjaya panggil Jepun mai melabur di Darul Aman Industrial Estate. Di situ ada Shinka, ada Onkyo, ada Takagi, ada banyak lagi kelang di situ. Kita berjaya menggamit pelabur masuk dengan bentuk yang nyata, yang memberi impak positif kepada rakyat yang ada di dalam tempat kita. Kita buat. Tapi nak buat macam mana orang tak percaya kat kita tu pun. Dengan hasutan, dengan macam-macam mai kepada kita. Habis kalah 2018. Betul ya Tok Bakri ada sini orang lama? Kan? Ada di sini kita kalah dengan hasutan, dengan macam-macam hasut kepada parti UMNO, kepimpinan UMNO. Akhirnya kita kalah. Bila parti kalah 2018, nampak tak apa yang berlaku dalam negara kita. Dan hari ini, mau tak mau, sentuhan UMNO itu ada di dalam kerajaan perpaduan yang ada. Sebab apa? Sebab penting pada kita adanya sentuhan kepimpinan UMNO di peringkat kerajaan yang ada pada hari ini untuk membolehkan negara kita ini digerak dengan baik. Sebab kita ada pengalaman yang besar dalam mengurus takbir negara kita ini. Dari sudut ekonomi, dari sudut perpaduan kaum dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya.
kita ada pengalaman yang cukup luas untuk mentadbir negara kita. Ini realiti. Jadi ini yang kita lakukan. Cuma saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita di Kubang Pasu, kita buat cara kita lakukan yang terbaik. Dan saya nak minta tuan-tuan yang berada di sini, tuan-tuan dan puan-puan, kita buat satu keazaman yang baru. Target kita nak menang balik di Kubang Pasu. Ini target kita nombor satu sebagai parti politik, kita nak menang dalam pilihan raya. Kalau sebagai parti politik kita tak mau menang dalam pilihan raya, payahlah. Kita nak menang dalam pilihan raya. Kita nak bentuk kerajaan. Dan kalau kita jadi kerajaan dengan kawan-kawan lain pun, kita dominan dalam kerajaan tu. Yang ni hasrat kita. Hasrat kita saya sebutkan tadi, saya perlukan sokongan daripada semua kepimpinan di peringkat cawangan-cawangan untuk membantu kita, membantu parti bagi kita membolehkan kita melakar kejayaan kembali di tempat kita ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebagai aluan saya rakamkan jutaan terima kasih kepada Datuk Pun yang hadir di tempat kita pada hari ini. Dia sebut tadi kalau ada buat lagi, kita buat lagi, insya-Allah. Kita cuba buat lagi di tempat-tempat lain pula, insya-Allah. Kita tak boleh duduk diam dah. Kita akan berusaha habis-habisan untuk menggerakkan parti kita ini. Terima kasih kepada semua yang hadir, ketua-ketua cawangan, ketua wanita, kepimpinan bahagian, semualah yang hadir bagi menjayakan program kita pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.